Yeah, yeah, yeah. Ni asal ni banyak report saya rasa. Aduh, tak berjadi ni. Aku dah buat teras ni. Dah lah rasuah antara lecturer dengan pelajar. Aduh. Assalamualaikum dan selamat pagi. Boleh? Selamat pagi, sir. Selamat pagi, sir. Hari ni kita akan ada kuis mengejut. Nasib baik I study. I okay, sir. Weh, dah buat apa ni? Aku tak study, kau study ke? Aku pun belum study lagi. Tak apa, kita jawab je. Lepas ni kita jumpa sir. Okey, jumpa sir. A few moments later. Dah siap ke? Dah. Dah, tak jom. Silakan duduk. Apa hajat korang datang ke sini? Sebenarnya kami nak minta bantuan sir. Bantuan apa? Sebenarnya kita orang nak sir naikkan makan kita orang. Sikit pun tak apa sir. Apa yang korang akan bagi? Sir, Anggap saja perkara ini dah selesai. Thank you sir. sir. Thank you sir. Sama-sama. Sir. Kau tahu tak kenapa korang dihadapkan dengan SPM? Ni report apa ni? Report apa yang aku terima ni? Tak tahu. Cuba kau ingat ni yang boleh. Kontrol tak tahu? Tak tahu. Yang boleh. Kita orang ada bukti yang kukuh untuk Mana bukti dia? ini buktinya. Flashback. Masuk. Assalamualaikum, ma'am. Waalaikumsalam. Apa ni? Sebenarnya saya ada sesuatu nak beritahu, ma'am. Tapi saya takut. Apa yang awak takut tu cuba itu saya? Sebenarnya saya nampak Iman, Puteri dengan Tamil, diorang buat Buat apa? Puteri, saya nampak Puteri dengan Tamil tu dia bagi rasuah dekat Iman. Ha? Kenapa dia orang buat macam tu? Saya tak tahu, tapi saya ada bukti dia. Awak ada bukti? Ada. Mari saya tengok. Sekejap. Ini. Ni bukti yang awak bagi Ya, betul. Saya akan check SPHM. Bagi tahu apa yang diorang lakukan dekat kita punya ni. Okay, baik. Okay. Sekejap. Ada nama korang tu senarai dalam ni. Jadi saya akan panjangkan kes ni ke penjara. Jangan ada tuan. Puan. Tapi minta maaf. Kita settle je. Kau tahu tak? Akta ni dah jatuh Akta 994. Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Korang boleh dikena ke penjara. Tahu tak? Tidak ada. Ha.
Ya, penjara. Ni ambil main kita orang bila masa kita orang dalam belajar. Tuan, maaf Tuan, tuan. tuan. takkan buat lagi. Tolong lah, kami mohon. Kita merayu dulu. Tuan. Tolong ada nak